Ya, akhirnya siap juga kerja sekolah aku. Yahoo, merdeka, merdeka. Hai, cepatnya kamu buat kerja sekolah? Betul ke dah siap tu, Sob? Ke kamu buat sekat jalan aja? Alamak, Mak. Buat karangan bahasa Malaysia. Cikgu minta 150 kataan aja. Bukan susah. Itu pun Sob buat lebih 200 kataan tu. Takkan Mak tak tahu anak Mak ni. Sedar dah pintar. Tiap penggar dapat nombor 1. Aksen. Esok-esok tak tahu lagi, Sob. Oi, jangan bangga sangat. La 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 la, la la yeah, la la la, oh yeah. Ish, apa ni? Dengki lah. Janganlah. Orang nak tengok TV ni. Cakap kat Mak Karang ha. Alah, kena tempias air pun nak ngadu kat mak ke? Apa lalu macam kambing? Air pun takut ke? Udin, dah tak ada kerja lain nak buat dah. Menjerai kat orang pula. Kalau rajin sangat, pergi siram bunga kat bawah tu. Ada gak faedah? Gurau-gurau lah, Mak. Usop ni kena ngada betul lah. Kena tak seberapa bising je lebih. Cerita apa ni, Alah, cerita menipu ni yang kau tengok. Tengok tu. Ada ke kena tembak macam tu punya dekat boleh tak mati? Cengelat betul lah. Cuba kita cari cerita-cerita yang boleh ditimbangkan sikit. Macam siaran berita ke, rencana ke, laporan sukan ke. Apa ni Abang Udin? Janganlah kacau. Tengok sukan lah best. Baru real. Ini tengok cerita tembak sana, tembak sini, bunuh sana, bunuh sini. Buat apa? Merosakkan fikirannya. Suka hati orang lah nak tengok cerita apa. Abang Udin tak nak tengok, pergi dengar radio lah. Siapa pula nak dengar radio? Aku nak tengok TV. Apa salah ke? Nak ngadu kat mak lah tu. Ngadulah. Ni best ni cerita. Acara favourite aku masa kat sekolah dulu ni. 100 meter acara pecut. Kira. Nasib baik dia lebih besar daripada aku. Kalau tak, laju lah dia. Pakai ilmu sihir ke apa? Dan itu dia, satu lagi pingat emas bagi Malaysia. Keseluruhannya berjumlah 28 sepanjang Sukan Commonwealth berlangsung. Sementara itu, di dalam acara taekwondo yang berlangsung pagi tadi, peserta kita terpaksa melarikan diri kerana patah pegangan tangan. Ingat pula, tadi masa orang tukar channel menggelupur tak nak. Apa ni? Kan orang tengah syok tengok sukan ni. Tukar sana, tukar sini. Penatlah TV tu. Aku nak tengok acara 1 meter tu je. Yang lain-lain tu aku tak minat. So dah habis, tukarlah tengok cerita lain pula. Tapi orang nak tengok yang lain-lain tu. Banyak lagi acara belum start tu. Lontar lembing, renang, lompat tinggi, lompat kijang, lompat katak. Semua orang nak tengok lah. Korang berdua ni pasal TV pun dah bertekak. Apalah, biar Abah yang buat keputusan. Biar Abah baru adil dan sama. Abah nak tengok rancangan Ewak Islam. Mari kita tengok sama-sama. Alah, tak best lah. Tak khabar hari ni ke tu lah? Kenapanya? Pinjam bahagian sukan boleh? Abang muda kamu tadi mana? Entahlah Abah. Kosong aja biliknya tu. Dah keluar berjalan lah tu agaknya. Olahragawan negara kita kekurangan jago yang boleh diketengahkan. Mana boleh? Apa? Aku ni kan jago ke? Tengoklah nanti. Seorang olahragawan ulung lahir di Parit Sonto ni nanti. Aku cakap besar tak ada lah. Aku tempeleng 8 ekor lembu bapa aku semalam. 4 ekor pengsan. Lagi 3 ekor terencakal. Yelah tu. Apa kena pula si Yusof ni? Tak pasal-pasal jogi pula ni. Kau ada masalah pribadi ke? Aku tengah buat latihan intensif ni.
persediaan untuk menjadi seorang olahragawan negara. Satu lawan jenaka yang sungguh menjadi. Apa? Kau ingat aku mau main ke? Macam aku ni tak layak ke jadi ahli sukan? Boleh kita orang tahu apa acara yang engkau nak ambil nanti? Semua acara lah aku nak ambil. Aku rasa tak semua acara sesuai dengan kau, Sob. Tapi ada satu acara sukan pada pandangan aku, elok kau masuk. Cuba bagi tahu dia, Bu. Bawa pinang dalam sudu. Oi, jangan gelak lah. Tak best lah kutuk macam ni, woi. Apa ni? Kalau acara 100 meter dapat gelaran Raja Pecut. Kalau acara lari bawa pinang dan sudu nanti boleh dapat Raja Sudu tak pun Raja Pinang. Dol, tu Raja Sudu ni cakap papan kedatangan tu. Apa benda yang dia baca tu lah? Apa lagi? Olahragawan. Mestilah baca berita pasal sukan. Takkan pasal Sultan Bandung Puteri pula. Okey, kelas semua jangan lupa. Balik rumah buat soalan muka surat 37 hingga 42. Hantar pada ketua darjah tengah hari esok. Lagi satu, petang ni ada pemilihan wakil rumah hijau untuk sukantara yang akan diadakan tak berapa lama lagi. Jadi, ahli rumah hijau, sesiapa yang berminat, sila datang ke padang sekolah jam 3 petang ini. Okey? Sob, macam petang ni, nak pergi ke tak nak? Aku pun tak ada mood nak balik awal hari ni. Apa pula? Itu pemilihan rumah hijau. Aku wakil untuk rumah biru lah. Tapi tahun lepas kau rumah hijau apa? Itu tahun lepas, kawan. Tahun ni aku dah tukar masuk rumah biru. Aku nak challenge korang, okey? Aku caw dulu. Aku ada training petang ni. Apa telah terjadi ni? 2-3 hari ni kau tidak lagi mahu menumpang basikal aku. Hari-hari balik berlari saja. Kau kena sampuk kau. Aku training lah, Sim. Dengan cara ni, aku dapat membina lebih stamina. Oh, persediaan untuk bersukan lah ni. Sudahlah usau. Tahun lepas kau masuk sukan. Satu hadiah pun tiada dapat. Hanya keletihan saja aku tengok. Ini tahun lagi sekali lah keletihan itu berulang. Usau, engkau boleh tidak lagi baiklah aku ingat. Pergi Rasing. Cik, diorang ingat aku bermain ke? Tahun ni, kalau tak ada 3 butir pengat dan tangan, yang panggil aku usuk lah. Aku akan buktikan, Farid Sonto ni akan lahir seorang jago sukan yang berkaliber. Dan itu dia lompatan emas yang pertama dari juara Asia. Woi, apa kena kau ni ah? Tak ada kerja lain yang nak buat ke? Jahanam lah kata laku lompat-lompat macam tu. Kontrol pernafasan. Konsentrasi. Haish. Ya, itu dia satu lagi pingat yang disumbangkan oleh juara yang tidak asing lagi, Usuk Sontorian. Abu, tengok tu. Demai lah, damai. Apa nak jadilah kau kita seorang ni? Oi, korang tak nak ikut aku training ke? Marilah, daripada duduk melepek aja tu, baik kita keluarkan pelung. Nak training apa? Aku bukannya ambil bahagian dalam sukan tu. Kita orang jadi quarter master, jadi budak lah. Tolong-tolong hias, kemas, angkat air. Tapi itu lagi baik dah daripada berlari sana, berlari sini, lompat sana, lompat sini. Tapi satu acara pun tak menang. Itu dulu, aku tak bersedia masa tu. Tahun ni korang tengoklah, semua pingat sapu. Nanti kau lah, Sob. Kalau kalah pun kau, yang penat pun kau. Nanti tak ada pingat, kau juga yang aib. Tapi Dol, tengok pada cara dia training tu, aku rasa ada potensi si Usut ni menang 2-3 pingat ni. Paling koman, pingat gangsa dah tentu punya. Kalau macam tu, kita jadilah penyokong kuat dia masuk sukan nanti. Kalau dia menang, kita betulkan tumpang glamour juga kan? Sebentar lagi, 100 meter lelaki kelas 1 akan bermula. Semua peserta yang mewakili rumah masing-masing diharap bersedia. Jadi Sob, jangan risau. Kau boleh lawan diorang tu. Alah, aku sangat lalang ke mikir. Yang ni aku boleh.
Usop Ben Mat. Rumah biru diulang. Usop Ben Mat. Acara 100 meter pecut. Rumah biru ada ke tak ada? Ada. Pergi daftar nama dia Kemak urus dia sekarang. Alright, Sob. Aku dah betulkan semua urat kaki kau. Ada japi sikit dari tu, bagi power. Kalau menang, jangan lupa aku, ha. Alright, aku nak pergi lapor diri ni. Ish, teruknya sampai pengsan pula. Seksa juga nak jadi juara ni Wah, inilah dia hero rumah biru tu ya. Yelah Mat, habislah pingat emas dia terpun kan. Tinggal gangsa-gangsa je lah untuk kita ni. Gangsa? Itu pun kalau korang nasib baik. Kalau ada lagi yang lebih terror dari korang kadang, buat peluh ajalah balik ke kemah. Belagak pula. Oi, Beb. Kita orang pegang Johan dengan naik Johan 3 tahun berturut-turut dah. Kau tu apa? Tahun lepas apa kau dapat? Entah, semua acara kau masuk. Tapi semua kalah. Buat malu je. Kau pergi tolong buat air kat kemah rumah biru tu lagi baik. Tapi kalau nak rasa air lagi sekali macam tahun lepas tu, boleh juga. Tengoklah kita orang tinggalkan kau 8 km kat belakang sekarang. Kesian dia, ada hati nak jadi olahragawan tu. Nak masuk semua acara, tapi guru rumah dah bahagi-bahagikan acara masing-masing kan? Tapi tak cukup. 2 acara padang, 1 acara balapan. Saya nak masuk semua acara yang anda adakan pada hari ni. Kalau acara lari dan guni sekalipun. Mana boleh. Itu kena tanya cikgu rumah biru dulu dong. Dah tanya dah. Dia kata boleh. Rumah biru hantar 3 peserta sekaligus bagi setiap acara. Ini betul-betul nak menang rumah biru ni. Tak kisahlah, jangan pensen karang hutan lah. Peserta-peserta untuk larian 1 meter pecut diminta bersedia di garisan permulaan sekarang kerana acara akan bermula. Diulang. Kali ini aku nak pecahkan rekod yang kau buat tahun lepas. 15.8 saat kan? Assalamualaikum lah. Aku cuma nak beritahu. Jangan kecil hatilah kalau rekod tu aku yang pecahkan. Kalah jangan nangis ya. Kau dengar tak apa dia cakap? Dia nak pecahkan rekod 100 meter yang aku buat tu. Aku rasa nak tergelak lah. Kak. Menjadilah orang. Kekarisan sedia. Ya. Ya, itu dia. Rekod kebangsaan yang baru. Sampailah masa yang dinanti-nantikan. Pemilihan olahragawan sekolah berdasarkan kepada pencapaian tingkat individu terbanyak. Pesta sukan tahun ini jatuh kepada Usop Ben Mat, Rumah Biru. Usop? Alamak, macam tak percaya je. Diorang panggil nama aku ke? Dipersilakan Usop Ben Mat, peserta Rumah Biru untuk menerima piala pusingan. 3 kali sorak untuk olahragawan kita. Hep, hep, hore! Hep, hep, hore! Hep, hep, hore! Bangganya aku. Sahabat aku jadi jago sukan sekolah. Lemanya, lepas ni popular kita kat sekolah ni Abu. Semua tu dengan sokongan moral kita lah tu. Kalau tak boleh juga dia menghadapi persaingan yang sengit dari jago-jago lain tu. Lihatlah dunia. Indahnya kejayaan ini. Mustahil. Aku rasa macam mimpi ngeri aja. Akal aku tak boleh menerima Mamat ni merapat dengan kita. Sabar je lah. Abang! Oi! Tengok ni! Kau nak buat apa pula tu selebat? Kau pun nak jadi macam Usop juga ke? Wah, kalau jayalah kau Bet. Kaulah ayam yang pertama jadi olahragawan dalam bumi ni tau. Boleh ke kau lontar tu Bet? Macam tak jadi aja aku tengok. Bersen pula. Apalah kau? Macam tu baik tak payah. Angkat peluru pun tak larat. Apa lagi lah nak lontar? Badutlah kau ni. Woi, apa ni baik? Jangan bayar tu. Kau nak tengok aku lontar? Mak aku hantar kat kepala kau tu. Sangat lagi. Baik murid-murid, hari ini cikgu nak serahkan kertas ujian minggu lepas.
Abu? Mana Abu? Ni. Ambil ni. Bagus markah kamu. Teruskan usaha. Periksa penggal akan datang. Pastikan markah ini lebih baik lagi. Terima kasih, cikgu. Pelem, Mek. Cayalah, Bu. Mek, tengok. Berapa markah bahasa Malaysia kau? Dicampur ke? Tolonglah kawan. Tak main lah dicampur. Tengok ni, 92 markah. Tentulah A kan? Tapi tak boleh lawan aku, Bu. Tengok ni. 5 markah je lagi nak capai 100. Juara tu tak juara, Beb. Cikgu, kertas saya tak ada ke? Bagi last-last ni suspend lah dibuatnya. Mari ambil kertas kamu ni. Kamu kena perbaiki lagi, Sob. Tumpukan perhatian periksa penggal. Dah dekat. Alah, markah jatuh sikit biasalah, Beb. Aku tiap-tiap penggal skor. Sekali dapat B ke, B campur ke, apa salahnya? F. F? Apa kena kamu ni, Sob? Tak pernah keputusan ujian kamu kali ni. Melampau ni. Tak pernah markah jatuh sampai macam ni. Kertas bahasa Malaysia pula tu. Saya dah cuba sedaya upaya saya, bah. Rasanya saya dah jawab dengan baik. Mungkin cikgu tu salah letak markah kot. Mana boleh? Cikgu tu lah salah letak markah. Alamak, come on. Realistiklah sikit. Kalau kamu buat bagus, mestilah result dia bagus. Tapi Abah tengok kebelakangan ni, kau lebih menumpukan perhatian pada sukan. Abah tak marah kau bersukan. Tapi pelajaran tu jangan lupa, Sob. Walau apa pun lah, pelajaran mesti diutamakan. Tahu? Okeylah, Abah. Usop janji. Lepas ni, Usop akan belajar bersungguh-sungguh. Usop takkan dapat F lagi sampai bila-bila. Wait, jangan buang. Kalau kau tak nak, kasih aku lah. Cek, susah-susah dapat nak buang macam tu aja. Apa, kau dah biol ke apa? Aku frust. Sebab gairah sangat nak dapatkan piala ni lah. Sebab nak jadi ahli sukan, aku leka dan tak ambil berat soal pelajaran aku. Padahal, bukan apa sangat pun piala ni. Kat kedai pun boleh beli. Aku nak buang piala ni. Start hari ni, aku nak belajar je. Tak nak fikir benda-benda lain lagi dah. Relax lah, Sob. Apa salahnya kau berjaya dalam dua-dua bidang? Dalam pelajaran berjaya, sukan pun berjaya. Lagi power apa? Lagi orang respect. Entah je, silapnya engkau tu. Bila bersukan, terus abaikan buku sekolah. Tu yang jadi macam tu. Cool lah, brother. Sukan tu tak salah. Mentaliti kau tu silap. Ubah itu aja. Piala ni, Simpan lah. Kalau tak, biar aku je simpan. Boleh ke aku menyamak? Aku cakap lah, aku dulu bekas olahragawan sekolah. ya, aku yang setengah mati berlari sana sini, lompat sana sini, engkau pula yang nak dapat anugerah ni. No way, man. Macam ni lah. Piala ni, biar kau je simpan. Kalau kau orang boleh tak menyamar. Kalau tanya macam mana aku boleh jadi olahragawan, cakaplah kau orang jadi coach aku. Cantik juga tu. Aku nak cakap satu benda ni. Syabu ni tadi ada beritahu, tahun depan dia nak masuk sukan. Dia nak jadi macam kau lah. Jadi nak minta petul lah sikit macam mana nak start training. Apa tu latihan stamina. Oh, itu senang aja. Mula-mula kau kena belajar kerja aku dengan Dol sampai dapat. Lepas tu baru aku cerita. Tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Woi, tak guna kau orang. Tunggu lah, woi. Aku nangis lah. Tinggalkan dia.